kebenaran yang tersembunyi membakar jiwa ibu ini. Halo, nama saya Siti Aisyah. Saya berumur 32 tahun. Hidup saya di sebuah kampung kecil di sekitar Kuala Kangsar, Perak, berubah secara drastik selepas malam yang sunyi itu. Saya seorang ibu tunggal yang membesarkan anak lelaki saya, Adam, seorang pemuda yang saya sangka sudah cukup matang dan memahami batas kehidupan. Namun, malam itu, segala keyakinan saya mula goyah apabila Adam muncul secara tiba-tiba di bilik saya, membuka pintu tanpa sebarang salam. Malam itu, saya sedang lena tidur di bilik saya yang kecil di rumah kayu kami. Biasanya, ketika saya di dalam bilik, saya menikmati ketenangan dan kebebasan yang suka dicari di dunia luar. Namun, semuanya berubah apabila Adam memasuki bilik tanpa memberitahu, membuatkan saya terkejut dan terjaga dari tidur yang nyaman. Wajahnya penuh dengan perasaan yang saya tidak dapat tafsir. Ada campuran rasa ingin tahu dan kekeliruan yang kelihatan jelas di matanya. Saya bertanya dengan nada suara yang perlahan tetapi tegas, "Adam, bila kamu masuk? Apa yang kamu buat?" Dia menggiling, kemudian berkata perlahan, Maafkan saya. Sebenarnya, saya hanya ingin tahu sesuatu." Saya bingung. Bertanya, "Ingin tahu apa?" Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, "Saya sering terdengar perbualan kamu dengan ayah, Pak Zul, dari bilik sebelah. Suatu hari saya cuba intip melalui lubang kunci dan apa yang saya lihat membuatkan saya tertanya-tanya banyak perkara." Saya terkejut mendengar pengakuannya, tidak menyangka anak saya begitu ingin tahu dan berani mengambil langkah sebegitu. Adam meneruskan, Saya cuma mahu tahu bagaimana rasanya. Saya rasa kamu adalah orang yang paling saya percayai untuk bertanya." Saya tersenyum kecil, cuba menenangkan hatinya dan berkata, "Adam, kamu masih muda untuk memahami semua itu. Bagaimana kamu nak tahu kalau belum melalui sendiri?" Dia dengan bangga berkata, Apa yang saya lihat membuat saya rasa saya lebih faham dari ayah." Saya pun menegurnya, "Adam, sekarang pergi ke bilik kamu segera." Dia pergi dengan berat hati, tetapi saya masih termenung memikirkan peristiwa itu. Sepanjang malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Banyak persoalan bermain dalam fikiran saya. Adakah benar Adam begitu yakin dengan pemahamannya? Adakah dia sedar apa yang sedang dilakukannya? Esok pagi, walaupun matahari sudah terbit, saya masih merasa letih dan gelisah. Apabila suami saya, Pak Zul, pulang dari kerja malam, dia perasan keadaan saya yang lesu dan bertanya, "Kenapa kamu nampak penat sangat? Tidur lambat ke?" Saya hanya menjawab ringkas, "Ada beberapa perkara yang saya fikirkan." Pak Zul tersenyum dan berkata, "Kalau ada kerja, baiklah. Tapi kamu, jangan suka sangat berehat tanpa bergerak. Bagaimana pula dengan Adam? Apa yang kamu fikirkan tentang dia?" Saya diam, tidak mampu menjawab. Masih terkejut dengan tindakan Adam malam itu. Hari berlalu, dan saya perhatikan tingkah laku Adam berubah. Dia sering keluar rumah, matanya bersinar dengan cahaya asing yang saya tidak kenal. Suatu hari, saya bertanya kepadanya, "Adam, kamu dah 21 tahun sekarang. Apa pandangan kamu tentang kahwin?" Dia menjawab dengan nada sambil lewa, Saya tak nak kahwin." Saya tanya lagi, "Kenapa? Ada masalah ke?" Dia hanya berkata perlahan, "Saya nak hidup ikut cara saya sendiri." Saya mula terasa ada sesuatu yang tidak kena. Saya bertekad untuk memerhati tingkah laku Adam dengan lebih dekat. Dalam minggu-minggu berikutnya, saya mula rasa kesihatan saya terganggu. Saya selalu letih dan suka tidur. Pak Zul risau dan mencadangkan saya berjumpa doktor. Setelah pemeriksaan, doktor memberitahu ada kesan ubat tidur dalam badan saya. Saya terkejut kerana saya tak pernah ambil sebarang ubat.
Saya mula bertanya kepada Adam. Dia mengaku dengan rasa bersalah. "Ma, saya cuma cuba, saya marah. Tetapi dalam hati saya hancur." Keesokan harinya, Adam hilang dari rumah. Dunia saya seakan runtuh. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana harus menghadapinya. Pak Zul marah dan berkata, "Kalau kamu tak bertindak awal, semua ini akan jadi tanggungjawab kamu." Saya menangis. Saya tahu, tapi saya sayangkan dia. Malam itu, ketika semua orang tidur, saya lihat dari tingkap bayang-bayang berjalan di kejauhan. Adakah itu Adam? Atau seseorang yang lain? Rahsia yang belum terungkai masih membelenggu hati saya. Di kampung Kuala Kangsar, hidup saya seolah-olah berhenti setelah kehilangan Adam. Rumah kami dipenuhi kenangan dan ketakutan yang merobek jiwa. Setiap hari saya melihat keluar tingkap bilik, berharap Adam akan pulang, tetapi jalan kosong itu hanya membawa kekecewaan. Pada pagi itu, saya bangun dan melihat cermin. Mata saya sembab dan wajah saya dipenuhi garis-garis keletihan. Saya mengenakan baju kurung merah dengan sulaman emas halus. Rambut hitam bergelombang terurai di bahu. Gelang-gelang di pergelangan tangan berdering lembut mengikuti langkah saya. Pak Zul yang pulang dari pejabat bertanya, "Aisyah, kenapa kamu nampak sakit lagi? Sudah makan atau belum?" Saya jawab perlahan, "Saya cuma penat dan banyak fikir." Dia membalas dengan nada marah, "Berhenti fikir, cari Adam. Harga diri keluarga kita harus dijaga, jangan biarkan ini berterusan." Saya membalas, "Kalau anak kita lari, itu bukan harga diri yang betul untuk dijaga." Suaranya meninggi, "Jadi kamu nak buat apa? Panggil dia balik atau terus bersabar?" Saya mengambil nafas dalam-dalam. Tahu masa untuk bertindak sudah tiba. Malam itu, saya membuka semula buku nota lama yang mengandungi cerita zaman kanak-kanak Adam. Setiap halaman penuh dengan kasih sayang, harapan, dan kadang-kadang kemarahan. Saya terbaca satu nota yang ditulis Adam. "Ma, bila saya besar nanti, saya akan bercakap dengan kamu. Tapi sekarang saya perlu fahami diri saya." Air mata mengalir laju. Saya buat keputusan untuk memahami rasa ingin tahunya, bukan menakut-nakutinya. Keesokan harinya, saya mengunjungi seorang sahabat lama, Dr. Siti Mariam, seorang ahli psikologi terkenal yang berpraktik di Ipoh. Dia berumur 35 tahun, sering memakai kuta putih dan jeans biru, rantai halus di leher dan anting-anting kecil yang menawan. Senyumannya memberikan kekuatan yang membuat saya rasa tenang. Saya ceritakan segala-galanya kepadanya. Dia mendengar dengan teliti, kemudian tersenyum sambil berkata, "Aisyah, rasa ingin tahu anak kamu itu biasa sahaja. Yang penting, tunjukkan dia arah yang betul." Saya bertanya, "Tapi apa yang dia lakukan itu salah? Bolehkah saya maafkan dia?" Dia menjawab, "Maaf itu penting. Tetapi lebih penting lagi untuk bercakap dengannya. Fahami ketakutannya, maka segalanya akan menjadi mudah." Saya mengucapkan terima kasih dan keluar dengan penuh harapan. Dalam perjalanan pulang, saya membuka semula diari lama dan terjumpa surat yang saya tulis kepada Adam tetapi tak pernah dihantar. Dalam surat itu, saya menulis, "Anakku, saya mahu kamu belajar dari kesilapanmu. Tapi saya takut rasa ingin tahumu membawamu ke kegelapan." Nafas saya tersekat. Tiba-tiba, telefon saya bergetar dengan mesej dari nombor tidak dikenali. "Apa yang kamu cari tidak jauh dari rumahmu." Jantung saya berdegup kencang. Adakah ini petunjuk? Adakah Adam benar-benar melakukan sesuatu yang saya tidak fahami? Malam itu, saya buat keputusan untuk mencari Adam sendiri. Walaupun takut, ada api dalam jiwa saya yang memberikan keberanian. Esok pagi, saya kemas beg lama saya dengan barang keperluan, buku nota, pen, dan beberapa gambar Adam.
Saya tidak memberitahu Pak Zul. Ketika keluar, saya berbisik pada diri sendiri, Adam, Mama akan cari kamu. Apapun halangannya, Mama akan ikut jejakmu. Tapi ketika saya menutup pintu, angin dingin berhembus, membuat saya rasa perjalanan ini akan jadi cabaran terbesar dalam hidup saya. Dan di kejauhan, bayang-bayang perlahan-lahan mengikuti saya. Apakah itu takdir seorang ibu yang mencari anaknya, atau ada sesuatu yang lebih gelap menanti? Rahsia itu belum terungkai. Sebuah kisah baru bermula. Bayang-bayang pagi di kampung kami memancar dengan cahaya matahari yang lembut, menandakan hari baru. Namun, badai dalam hati saya belum reda. Saya menggenggam erat beg saya yang menyimpan harapan dan Adam di dalamnya. Mata saya berkilat dengan campuran rasa takut dan keinginan kuat yang memaksa saya terus maju. Saya bertekad untuk berbicara dengan rakan-rakan Adam terlebih dahulu. Saya cuba menghubungi nombornya, tetapi panggilan selalu ditolak sebagai nombor tidak dikenali. Mungkin dia sengaja mengelak, atau sudah menukar nombor? Rasa takut mula menyelinap ke dalam hati. Langkah pertama saya adalah ke sebuah warung kecil di Pasar Lama Kuala Kangsar, di mana seorang kawan rapat Adam, Dikram, sering melepak. Dikram, sebaya dengan Adam, seorang remaja nakal dengan t-shirt hitam dan jeans lusuh, rantai leher tebal yang berkilat di lehernya. Matanya penuh dengan kelicikan, tapi ada kedalaman yang saya rasa. Saya bertanya perlahan, Dikram, kamu pernah jumpa Adam? Adakah dia sudah balik rumah? Dia memandang dengan mata tajam dan berkata, Adam dah hilang minggu lepas. Saya dah cari juga, tak jumpa. Suara saya bergetar, kamu tahu di mana dia sekarang? Adakah dia dalam masalah? Dia tersenyum, Adam agak berbeza, dia mahu dunia sendiri. Tapi jangan risau, dia tak akan hilang selamanya. Saya menarik nafas dalam. Kalau kamu tahu apa-apa, tolong beritahu saya. Dia angguk. InsyaAllah, saya akan cuba. Keluar dari warung itu, saya berbisik pada diri sendiri. Adam, anak Mama, Mama risau. Jangan sampai kamu terjebak dalam jalan yang salah. Saya mula fikir untuk dapatkan bantuan polis. Namun, ketika saya sampai di balai polis kecil di bandar, suasananya yang suram dan pegawai yang acuh tak acuh membuatkan saya kecoh. Inspektor Rahman, seorang lelaki berumur kira-kira 50 tahun, seolah-olah mengantuk berkata, kalau ada orang hilang, laporan akan dibuat. Kami akan cuba, tapi jangan terlalu berharap. Saya menahan air mata, berkata, tolong cari anak saya. Dia segalanya bagi saya. Dia hanya mengangguk malas. Saya keluar dengan hati yang hancur, tetapi semangat untuk mencari tidak pudar. Malam itu, Adam berdiri di sebuah stesen kereta api sunyi, beg usang di bahunya. Wajahnya letih tapi ada senyum aneh. Dia menuju ke sebuah bandar kecil di Perak, sebuah tempat yang terkenal dengan keindahan dan kedamaian, membawa harapan baru. Dengan di tangan sebuah buku nota kecil yang diisi dengan perasaan dan ketakutannya, dia menulis sambil sering menatap langit, seolah menunggu jawapan yang tidak pasti. Ma, saya tahu kamu cari saya, bisiknya, tapi saya perlu faham diri saya sendiri. Saya mahu cipta dunia saya. Sebuah bayang gelap mengintai dari belakangnya. Dia berpaling, tapi tiada siapa di situ. Namun, angin dingin menyentuh belakangnya. Adakah ini khayalan atau ada yang memerhati? Di bandar kecil itu, Adam berhenti di sebuah kuil kecil dan berbisik. Mungkin di sini saya akan temui ketenangan yang saya cari. Sementara itu, saya teruskan pencarian di Kuala Kangsar. Saya cuba bercakap dengan Pak Zul, tapi dia lebih banyak diam, seolah menyimpan rahsia besar. Malam itu, ketika saya duduk di bilik, telefon saya berbunyi dengan mesej. Kebenaran ada di depan mata, tapi kamu sanggup terima? Jantung saya berdetak kencang.
Siapa dia? Apa kebenaran yang saya perlu tahu? Kembali ke diari lama. Saya tahu kisah ini belum berakhir. Satu bab baru akan bermula yang akan mengubah hidup saya. Saya tahu, perjalanan mencari Adam ini bukan sahaja tentang seorang ibu dan anak, tetapi tentang sebuah rahsia yang lebih gelap dan mendalam. Saya bersedia hadapi apa sahaja, kerana cinta seorang ibu tidak mengenal erti menyerah. Namun, adakah saya akan menemui Adam atau hanya semakin jauh dari kebenaran? Rahsia itu menanti untuk dibongkar. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang tamu rumah kayu kami di Kuala Kangsar. Suasana sunyi menusuk tulang. Hanya bunyi jam dinding yang berdetik perlahan menemani saya. Saya memegang erat-erat buku nota lama Adam. Halaman-halamannya penuh dengan coretan yang mencerminkan kebingungan dan keingintahuannya. Setiap patah kata seolah-olah menjerit meminta saya memahami dirinya lebih dalam. Mata saya sembab, hati saya berat, tetapi tekad saya semakin kukuh. Di luar, angin malam menerpa lembut, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saya memakai baju kurung rona merun dengan sulaman halus yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Rambut hitam saya terurai rapi di bahu. Gelang-gelang di pergelangan tangan berdering halus setiap kali saya menggerakkan tangan. Wajah saya dipulas dengan sedikit solekan agar keletihan tidak terlalu terselah, tapi saya tahu tiada apa yang boleh menyembunyikan rasa gelisah yang menguasai jiwa saya. Tiba-tiba, telefon bimbit saya bergetar. Sebuah mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Siti Aisyah, kamu berada di jalan yang betul. Tapi kebenaran itu tidak mudah diterima. Jantung saya berdegup kencang. Dada terasa sesak. Saya tahu mesej ini bukan datang dari orang biasa. Siapa yang menghantar? Dan apa maksud sebenar di sebalik kata-kata itu? Ketika saya menatap keluar tingkap, bayang-bayang gelap melintas di halaman rumah kami. Saya merasakan ada sesuatu yang memerhati, sesuatu yang tidak mahu saya ketahui. Saya cuba menenangkan diri, tetapi perasaan takut dan ingin tahu bercampur menjadi satu. Saya berbisik pada diri sendiri, Aisyah, kamu mesti kuat. Ini bukan hanya tentang mencari Adam, ini tentang mencari kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Esok paginya, saya memutuskan untuk pergi ke Bandar Ipoh bertemu Dr. Siti Mariam sekali lagi. Saya perlu nasihat dan sokongan daripada seseorang yang mengerti. Dalam perjalanan, hati saya dipenuhi dengan pelbagai perasaan, harapan, ketakutan, dan tekad yang membara. Saya duduk di dalam kereta dengan tangan menggenggam steering erat, fikiran saya melayang ke wajah Adam. Bayangan dia yang hilang itu terus menghantui. Sesampainya di pejabat Dr. Mariam, saya disambut dengan senyuman lembutnya yang menenangkan. Dia mempelawa saya duduk dan mendengar dengan penuh perhatian saat saya menceritakan perkembangan terbaru. Saya berkongsi mesej misteri yang saya terima dan perasaan yang semakin tidak menentu. Dr. Mariam mengangguk perlahan dan berkata, Aisyah, kamu sudah sampai ke tahap yang penting. Apa yang kamu alami ini bukan sekadar kehilangan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti kamu untuk dihadapi. Kami berbincang panjang mengenai langkah seterusnya. Dia mencadangkan agar saya cuba berhubung dengan rakan-rakan Adam di Ipoh. Mungkin ada petunjuk yang boleh membantu saya menjejaki lokasi sebenar anak saya. Saya menarik nafas panjang, bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal terjadi. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi saya juga tahu saya tidak boleh berputus asa. Sebelum saya berangkat pulang ke Kuala Kangsar, Dr. Maria memberikan saya sebuah buku nota kosong dan berkata, gunakan ini untuk menulis segala perasaan dan penemuan kamu. Kadang-kadang, menulis boleh membantu kamu melihat perkara dengan lebih jelas. Saya mengangguk, menyimpan buku itu di dalam beg dengan penuh harapan. Dalam perjalanan pulang, hujan mula turun dengan lebatnya. Setiap titik hujan yang membasahi cermin kereta seolah-olah membawa air mata saya yang tersembunyi.
Saya berdoa agar Adam berada dalam keadaan selamat dan agar saya diberi kekuatan untuk menunaikan janji saya kepadanya. Adam, anak Mama, Mama akan terus cari kamu. Tidak kira sejauh mana dan betapa gelapnya jalan yang perlu dilalui, saya berbisik dalam hati. Setibanya di rumah, suasana masih sama sunyinya. Saya duduk menghadap tingkap, tangan saya menggenggam telefon yang tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, panggilan masuk dari nombor tidak dikenali. Saya ragu-ragu, tetapi mengambil keputusan untuk menjawab. Suara berat di seberang sana berkata perlahan, "Siti Aisyah, berhati-hatilah. Apa yang kamu cari boleh memusnahkan lebih dari yang kamu sangka." Panggilan terputus sekelip mata. Saya terdiam, hati saya berdebar kencang. Siapa yang menelefon saya? Apakah mereka tahu sesuatu tentang Adam yang saya tidak tahu? Saya tahu saya semakin hampir dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Malam itu, saya tidur dengan hati yang penuh tanda tanya. Saya tahu perjalanan mencari Adam tidak akan mudah, tetapi saya juga tahu, saya tidak akan berhenti selagi tidak bertemu anak saya dan menyingkap segala kebenaran yang tersembunyi di sebalik bayang-bayang masa lalu kami. Gelap malam, rahsia terbongkar sedikit demi sedikit. Malam itu, saya berdiri di hadapan cermin dalam bilik tidur kami yang sederhana di Kuala Kangsar. Wajah saya kelihatan letih, namun mata saya tajam penuh tekad. Saya memakai baju kurung warna biru laut yang lembut, dengan sulaman halus di bahagian lengan. Rambut hitam panjang saya disisir rapi ke belakang, dan gelang emas yang berkerincing perlahan di pergelangan tangan menambah sentuhan feminin yang elegan. Saya tahu, malam ini bukan malam biasa, sesuatu akan terungkap. Lampu di bilik saya berkelip perlahan, seolah-olah memberi isyarat akan sesuatu yang akan terjadi. Telefon bimbit saya bergetar lagi, kali ini dengan mesej baru yang berbunyi, "Pergi ke pasar seni, cari lelaki bernama Haris. Dia ada jawapan yang kamu cari." Jantung saya berdegup kencang, dan saya tahu inilah petunjuk pertama yang nyata sejak lama. Saya segera mengenakan selendang merah jambu yang menawan, membalutnya dengan anggun di bahu sambil membayangkan betapa pentingnya pertemuan ini. Saya memakai kasut tumit rendah berwarna coklat, cukup selesa untuk berjalan jauh di tengah malam. Dengan hati-hati saya menyimpan buku nota Adam dan telefon ke dalam beg tangan saya yang kecil, bersiap untuk keluar. Di pasar seni, suasana malam itu penuh dengan bau rempah dan bunyi riuh penjual yang masih berusaha menyiapkan gerai mereka. Lampu-lampu kecil berkelipan mencipta bayang-bayang yang menari-nari di sekitar bangunan lama yang penuh sejarah itu. Saya mencari seorang lelaki yang disebut Haris, dengan wajah yang penuh tanda tanya. Akhirnya, saya bertemu dengan Haris, seorang lelaki berusia lewat 30-an dengan janggut terawat dan mata yang tajam. Dia memakai baju kemeja berwarna kelabu dan seluar jeans lusuh, dengan rantai perak yang menggantung di leher. Dia memandang saya dengan penuh waspada tetapi tidak mengelak. "Saya mahu tahu tentang Adam," saya berkata dengan suara yang tenang tetapi penuh kekuatan. Haris menghela nafas panjang dan mula bercerita tentang bagaimana Adam datang ke Kuala Lumpur beberapa minggu lalu, membawa sebuah buku nota yang sama seperti yang saya pegang. Dia memberitahu bahawa Adam kelihatan gelisah, sering termenung dan bersembunyi dari orang ramai. Haris berkata, Adam juga pernah berjumpa dengan seorang wanita misteri yang memberinya petunjuk tentang sesuatu yang besar. Dia takut, tapi juga ingin tahu. Saya terkejut mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar-debar. Adakah wanita itu mempunyai kaitan dengan mesej-mesej yang saya terima? Dan apakah rahsia besar yang sedang kami cuba bongkar? Saya bertanya dengan suara bergetar. Di mana saya boleh jumpa wanita itu? Saya perlu tahu lebih banyak. Haris mengangguk dan memberikan alamat sebuah rumah kecil di kawasan Kampung Baru. "Pergi, tapi berhati-hati. Apa yang kamu cari boleh membawa bahaya," katanya serius.
Dalam perjalanan pulang, fikiran saya dipenuhi dengan kebimbangan dan harapan. Saya sedar bahawa pencarian ini bukan sahaja tentang Adam, tetapi juga tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang keluarga kami. Saya berjanji dalam hati, Aisyah, kamu mesti kuat. Untuk Adam, untuk keluarga kita. Ketika saya sampai di rumah, suasana sunyi menyambut saya. Saya duduk di meja makan sambil melihat buku nota Adam sekali lagi. Tulisan tangannya yang berliku-liku mengingatkan saya betapa rapuhnya jiwa anak saya. Saya tahu, perjalanan saya masih jauh dan penuh cabaran. Malam itu, saya terjaga dengan perasaan tidak tenang. Bayangan gelap terus menghantui fikiran saya. Saya membuka pintu bilik perlahan-lahan dan melihat keluar jendela. Ada sesuatu yang bergerak di jauh, bayang-bayang sama yang membuat jantung saya berdegup kencang. Adakah itu Adam? Atau sesuatu yang lain? Saya menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri. Apapun yang berlaku, saya akan terus mencari jawapan. Tidak kira bahaya yang menanti, saya tidak akan berhenti sehinggalah kebenaran terungkap, saya berbisik pada diri sendiri. Dan di luar sana, malam semakin gelap, rahsia semakin dalam, dan cerita kami baru sahaja bermula. Dingin malam dan bayangan misteri yang mengintai. Malam itu, saya berdiri di depan pintu rumah kecil saya di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Suasana dingin menyelubungi dengan angin sepoi-sepoi membawa aroma hujan yang belum turun. Saya mengenakan baju kurung moden berwarna merah jambu lembut. Labuci kecil berkilauan pada bahagian leher baju menyelahkan kiuan saya. Selendang sutera yang saya lilitkan di bahu beralun lembut saat angin menyentuhnya. Kasut tumit rendah berwarna coklat menambah keselesaan untuk perjalanan malam yang bakal saya tempuh. Saya menggenggam erat buku nota Adam dan telefon yang baru saja saya terima alamat wanita misteri itu. Dalam hati saya berdebar, bimbang dan penuh harapan. Saya tahu, malam ini akan menjadi titik permulaan yang penting dalam pencarian saya. Melangkah ke jalan kecil di Kampung Baru, lampu jalan yang berkelip-kelip memberikan suasana yang agak suram. Saya berjalan perlahan, memastikan setiap langkah saya tidak menimbulkan bunyi yang terlalu bising. Saya melihat sekeliling dengan penuh waspada, takut jika ada mata yang mengintai atau bahaya yang menunggu. Setibanya di rumah yang dimaksudkan, saya melihat sebuah bangunan lama dengan cat yang mulai mengelupas. Lampu di dalam bilik sedikit berkelip, seolah-olah menanti kedatangan saya. Saya mengetuk pintu dengan perlahan, jantung saya berdegup kencang. Pintu dibuka oleh seorang wanita berumur sekitar 40-an, berambut panjang hitam yang sedikit beruban di hujungnya. Dia memakai baju kurung putih sederhana, dengan senyuman yang hangat tapi penuh rahsia. Selamat malam, Puan Siti Aisyah. Saya Farah, katanya dengan suara lembut. Saya membalas salam dan masuk ke dalam rumahnya yang sederhana tetapi kemas. Di dalam, aroma teh melati memenuhi ruang tamu kecil itu. Farah mula bercerita tentang Adam. Bagaimana dia pernah bertemu dengannya beberapa kali ketika Adam mencari jawapan tentang sesuatu yang besar dan misteri. Dia juga memberitahu bahawa Adam pernah beritahu tentang rasa takutnya terhadap seseorang yang mengikutinya. Adam sangat berani, tapi dia juga penuh dengan kebimbangan, kata Farah sambil menatap saya dengan mata yang penuh simpati. Saya merasa hati saya tersentuh, mengalir air mata tanpa saya sedari. Saya bertanya, Farah, adakah kamu tahu siapa yang mengikutinya? Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Farah menggeleng perlahan. Saya tidak pasti, tapi ada sesuatu yang besar dan berbahaya sedang berlaku. Adam berada di tengah-tengahnya. Kamu harus berhati-hati, Siti Aisyah. Kami berbincang lama. Saya mencatat setiap butiran dalam buku nota yang saya bawa. Setiap maklumat yang saya dapat membawa saya lebih dekat kepada kebenaran, namun juga membuat saya semakin takut. Ketika saya hendak pulang,
Farah memberikan saya sebuah sampul surat kecil. Ini untuk kamu. Adam tinggalkan ini di rumah saya sebelum dia pergi. Dengan tangan bergetar, saya membuka sampul itu dan mendapati beberapa keping gambar dan sehelai kertas bertulis tangan Adam. Tulisan itu penuh dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Saya membaca ayat terakhir yang tertulis, "Ma, saya tahu kamu akan mencari saya. Jangan berhenti walaupun bahaya mengancam. Saya perlukan kamu." Malam itu, di jalan pulang, hujan mula turun perlahan. Saya menggenggam erat sampul surat itu, merasakan beban dan harapan yang sama beratnya. Saya tahu, pencarian saya masih jauh, dan bahaya semakin dekat. Tetapi saya juga tahu satu perkara, sebagai seorang ibu, saya tidak akan pernah berhenti mencari anak saya, walau apapun yang terjadi. Dan malam itu, di bawah deras hujan yang dingin, saya berjanji pada diri sendiri bahawa saya akan menghadapi segala cabaran demi Adam. Namun, di balik bayang-bayang hujan yang membasahi jalanan kampung baru, ada sesuatu yang bergerak, mengintai, dan menunggu saat yang tepat untuk muncul. Apakah itu musuh atau penyelamat? Hanya masa yang akan menentukan. Cerita kami semakin dalam, dan rahsia yang tersembunyi bakal terungkap sedikit demi sedikit. Saya bersedia, walaupun tidak tahu apa yang menanti di hadapan. Bayang-bayang malam dan detik penentuan. Malam itu, saya melangkah keluar dari rumah Farah dengan hati yang penuh gelisah dan fikiran yang bercelaru. Hujan yang turun tadi sudah berhenti, meninggalkan jalanan kampung baru yang basah berkilau di bawah lampu jalan. Saya masih menggenggam erat sampul surat kecil yang berisi gambar dan surat tulisan tangan Adam. Setiap helaian kertas itu seolah-olah menjerit memanggil saya untuk terus mencari, untuk tidak berputus asa. Saya mengenakan selendang hijau zamrud yang saya letakkan dengan anggun di kepala, menutupi sebahagian rambut yang masih basah. Baju kurung moden berwarna kelabu muda yang saya pakai beralun lembut mengikuti langkah saya, manakala kasut tumit rendah berwarna hitam memudahkan saya berjalan di atas trotoar yang licin. Hati saya berat, tetapi tekad saya semakin kuat. Dalam perjalanan pulang, saya teringat akan kata-kata Farah tentang bahaya yang mengintai Adam. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti saya di belakang, bayang-bayang sama yang membuat bulu rumah saya meremang. Saya mempercepatkan langkah, tetapi suara hati saya berkata, "Tenang, Aisyah. Kamu harus kuat untuk Adam." Setibanya di rumah, saya duduk di meja makan, membuka surat yang ditulis Adam dengan perlahan. Tulisan tangannya yang berliku menunjukkan kebingungan dan keazaman yang mendalam. Dalam surat itu, dia menceritakan tentang rasa takutnya terhadap seseorang yang selalu mengawasinya, dan keinginannya untuk mencari jawapan tentang identiti dan masa depannya. Tiba-tiba, telefon saya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nombor yang tidak dikenali. Saya mengangkat dengan hati berdebar. "Puan Siti Aisyah," suara seorang lelaki yang tenang dan berat bertanya. "Ya, saya Siti Aisyah." "Siapa ini?" tanya saya dengan suara bergetar. "Ada perkara penting yang perlu saya beritahu tentang Adam." "Jangan buat apa-apa sehingga kita berjumpa," katanya ringkas sebelum menamatkan panggilan. Saya terpaku, jantung berdegup kencang. Siapakah lelaki itu? Apakah maklumat penting yang dia pegang? Saya tahu, malam ini adalah detik penentuan dalam pencarian saya. Saya perlu berhati-hati tetapi juga berani. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya mengenakan baju tidur berwarna putih dengan sulaman halus. Rambut saya disanggul kemas. Setiap saat saya termenung, memikirkan nasib Adam dan rahsia yang sedang kami cuba bongkar. Saya membuka kembali sampul surat itu, sekali lagi menatap gambar dan surat yang penuh harapan dan ketakutan. Di luar, angin malam berhembus perlahan, membawa bisikan rahsia yang belum terungkap.
Saya tahu bahawa perjalanan ini akan membawa saya ke tempat yang tidak pernah saya sangka, menghadapi kebenaran yang mungkin terlalu berat untuk diterima. Namun, sebagai seorang ibu, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus mencari Adam, menembusi gelap malam dan bayang-bayang misteri, demi cinta dan harapan yang tak pernah padam dalam hati saya. Malam itu, ketenangan hanya sementara. Sebuah bab baru dalam kisah kami akan bermula, penuh dengan cabaran, rahsia, dan pengorbanan yang belum pernah saya alami sebelum ini. Saya bersedia menghadapi apa sahaja, kerana saya tahu, kebenaran itu mesti ditemukan. Bayangan gelap di balik senyuman Adam. Malam itu, selepas panggilan misteri itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Suasana di rumah kami di Kuala Kangsar terasa sunyi dan berat. Saya duduk di ruang tamu, mengenakan baju kurung warna ungu lembut yang menampakkan rona wajah saya yang pucat. Selendang sutera yang saya lilitkan di bahu beralun perlahan ketika saya menggerakkan badan, manakala gelang emas yang berkerincing lembut di pergelangan tangan mengingatkan saya pada saat-saat indah bersama Adam. Dalam tangan saya tergenggam surat-surat dan gambar yang ditinggalkan Adam. Saya mengimbas kembali kenangan lama, tersenyum getih mengenang saat dia masih kecil, penuh keceriaan dan keingintahuan. Namun kini, bayangan gelap mula menyelubungi dirinya, sesuatu yang tidak pernah saya duga. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menjejak lebih jauh tentang lelaki yang menelefon saya malam tadi. Dengan hati penuh was-was, saya menghubungi Farah, wanita yang saya temui di kampung baru. Saya bertanya, Farah, adakah kamu tahu siapa lelaki yang hubungi saya semalam? Farah terdiam seketika sebelum menjawab, dia seorang yang pernah bekerja dengan Adam, tapi saya tidak pasti sama ada dia boleh dipercayai atau tidak. Namanya Azlan. Saya berfikir panjang. Adakah Azlan musuh atau teman? Saya perlu bertemu dengannya untuk mendapatkan jawapan. Saya mengenakan baju kurung berwarna hijau zamrud yang menonjolkan aura keyakinan, dengan rambut yang disanggul kemas dan solekan sederhana untuk menutupi keletihan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Ipoh, tempat yang sunyi dan sesuai untuk perbincangan rahsia. Azlan seorang lelaki berwajah tegas, memakai kemeja hitam dan jeans lusuh. Matanya tajam menatap saya penuh waspada. Dengan suara perlahan, saya bertanya, Azlan, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya berlaku pada Adam. Saya ibu dia. Saya berhak tahu. Azlan menghela nafas panjang. Adam terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada kita semua. Dia ada rahsia yang dia cuba lindungi, tapi itu juga yang membuat dia dalam bahaya. Saya menggenggam tangan Azlan. Saya sanggup hadapi apa sahaja, tapi saya mahu Adam selamat. Tolong bantu saya. Azlan mengangguk, saya akan cuba. Tapi kamu harus berhati-hati, Siti Aisyah. Ada pihak yang tidak mahu kebenaran keluar. Semakin dalam saya menyelami kisah ini, semakin gelap dan rumit ia menjadi. Namun, saya tahu satu perkara, saya tidak akan berhenti mencari Adam, walau apapun risiko yang menanti. Malam itu, saya pulang dengan hati yang berat tapi penuh harapan. Saya tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula, dan jawapan yang saya cari mungkin akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Di balik senyuman manis Adam yang saya kenal, ada dunia rahsia yang tersembunyi. Dan saya bersedia untuk meneroka setiap lapisan rahsia itu, demi seorang ibu dan anak yang tidak akan pernah berpisah. Bayangan rahsia yang semakin dekat. Malam itu, selepas pertemuan dengan Azlan, saya pulang ke rumah dengan perasaan bercampur baur. Hujan turun renyai-renyai di luar, membasahi jalan kampung yang sunyi di Kuala Kangsar. Saya mengenakan baju kurung biru gelap dengan corak bunga kecil. Rambut saya yang diikat kemas sedikit basah terkena titisan hujan. Gelang emas berkerincing perlahan di pergelangan tangan mengiringi setiap langkah saya menuju pintu rumah. Sesampainya di dalam,
Saya meletakkan beg dan buku nota Adam di atas meja makan. Kepala saya penuh dengan soalan dan kebimbangan. Azlan berkata Adam terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang saya belum fahami sepenuhnya. Saya tahu, saya perlu terus berusaha, walaupun jalan yang saya lalui penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Saya duduk di sofa, membuka buku nota Adam sekali lagi dan membaca coretan terakhirnya. Tulisan tangannya bergetar, mencerminkan kebimbangan dan keazaman yang mendalam. Ada kalimat yang membuat hati saya tersentuh. "Ma, saya tahu kamu akan cari saya. Saya takut tapi saya juga mahu bebas. Tolong jangan berhenti mencari." Air mata saya mengalir tanpa henti, mengiringi rasa rindu yang membakar jiwa. Saya tahu, sebagai seorang ibu, saya harus menjadi kuat untuk Adam. Saya perlu mencari jawapan dan membawa dia pulang ke pangkuan keluarga. Tiba-tiba, telefon saya berdering. Suara di seberang sana lembut tapi penuh kekuatan. "Siti Aisyah, saya ada maklumat penting tentang Adam. Kita harus bertemu segera." Saya mengangguk walaupun dia tidak dapat melihatnya. "Di mana kita akan bertemu?" "Di sebuah masjid kecil di tepi bandar." "Hati-hati, jangan beritahu sesiapa," jawab suara itu sebelum talian diputuskan. Malam itu, saya bersiap dengan penuh hati-hati. Saya memakai jubah hitam yang menutupi tubuh saya, selendang hitam yang menutup rambut, dan kasut rata yang senyap melangkah. Saya membawa beg kecil berisi buku nota dan telefon. Perjalanan ke masjid itu sunyi dan gelap. Angin malam meniupkan dingin yang menusuk tulang. Saya melangkah dengan perlahan, mata sentiasa memerhati sekeliling. Setibanya di sana, saya melihat seorang lelaki berdiri di sudut, wajahnya tersembunyi di bawah topi hitam. Dia mengangguk ketika saya menghampirinya dan berkata, "Siti Aisyah, saya tahu kamu risau tentang Adam. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, tapi ia bukan perkara mudah." Kami berbincang dengan suara perlahan, diiringi deruan angin dan bunyi azan malam yang syahdu. Dia memberitahu bahawa Adam sedang dikejar oleh kumpulan yang mahu mengambil sesuatu daripadanya, sesuatu yang sangat berharga dan berbahaya. Saya merasakan darah berdesir dalam tubuh. Bahaya bukan lagi bayangan jauh, tetapi semakin dekat dan nyata. Namun, saya tidak gentar. Saya adalah seorang ibu, dan cinta saya akan menjadi pelindung terbaik untuk Adam. Malam itu, dalam gelap dan sunyi, saya berjanji pada diri sendiri bahawa saya akan terus melangkah, walaupun jalan itu dipenuhi cabaran dan rahsia yang menanti untuk diungkap. Saya akan mencari Adam, membawa pulang anak saya, dan menyingkap segala bayang-bayang yang menyelubungi kehidupan kami. Cerita kami semakin mendalam, dan misteri yang tersembunyi semakin menggamit hati dan jiwa. Saya tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan kebenaran menunggu di hadapan, di balik bayang-bayang malam yang gelap dan sunyi. Kegelapan makin mendekat, harapan terus menyala. Malam itu, saya berdiri di tepi jalan kampung yang sunyi di Kuala Kangsar. Hujan telah reda, meninggalkan titisan air yang berkilauan di bawah cahaya lampu jalan yang malap. Saya mengenakan baju kurung warna kelabu lembut dengan corak bunga kecil yang sederhana. Selendang hitam saya ikat rapi menutupi rambut yang sedikit basah. Gelang emas yang berkerincing perlahan di pergelangan tangan saya mengiringi setiap langkah saya yang penuh waspada. Saya dalam perjalanan ke sebuah masjid kecil di pinggir bandar, tempat saya dijanjikan akan bertemu dengan lelaki yang mempunyai maklumat penting tentang Adam. Hati saya berdebar kencang, penuh harapan tetapi juga rasa takut yang sukar digambarkan. Saya tahu, malam ini adalah titik penting dalam pencarian saya. Setibanya di masjid, suasananya sunyi dan tenang, hanya kedengaran suara azan yang lembut mengisi udara malam. Dari sudut gelap, seorang lelaki berdiri dengan wajah tersembunyi di bawah topi hitam. Dia mengangguk ketika saya menghampirinya. Dengan suara perlahan,
Dia berkata, Siti Aisyah, kamu perlu tahu bahawa Adam sedang dikejar oleh pihak yang sangat berbahaya. Mereka mahu sesuatu daripadanya, sesuatu yang boleh mengubah segala-galanya. Saya menggenggam erat beg tangan saya. Nafas saya terhenti seketika. Apa yang mereka mahukan? Dan bagaimana saya boleh bantu Adam? Tanya saya dengan suara bergetar. Lelaki itu menghela nafas panjang. Adam menyimpan rahsia yang besar. Rahsia yang bukan sahaja mengancam dirinya tetapi juga keluarga kamu. Kamu harus berhati-hati, kerana bahaya semakin dekat. Malam itu, saya pulang dengan hati yang berat namun penuh tekad. Saya tahu perjalanan ini bukan mudah, namun sebagai seorang ibu, saya tidak akan pernah berhenti mencari anak saya dan menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap ini. Ketika melangkah masuk ke rumah, saya melihat buku nota Adam yang terletak di atas meja. Saya membuka halaman yang terakhir ditulisnya, membaca kata-katanya yang penuh harapan dan ketakutan. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi pipi saya. Saya bisikkan dalam hati, Adam, Mama akan terus cari kamu. Walaupun gelap dan bahaya mengelilingi, Mama akan jadi cahaya yang menuntun kamu pulang. Namun di luar sana, dalam kegelapan malam, bayangan misteri terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Rahsia yang selama ini tersembunyi semakin hampir untuk terbongkar, dan perjalanan kami baru sahaja bermula. Kegelapan makin mendekat, harapan terus menyala. Malam itu, saya berdiri di tepi jalan kampung yang sunyi di Kuala Kangsar. Hujan telah reda, meninggalkan titisan air yang berkilauan di bawah cahaya lampu jalan yang malap. Saya mengenakan baju kurung warna kelabu lembut dengan corak bunga kecil yang sederhana. Selendang hitam saya ikat rapi menutupi rambut yang sedikit basah. Gelang emas yang berkerincing perlahan di pergelangan tangan saya mengiringi setiap langkah saya yang penuh waspada. Saya dalam perjalanan ke sebuah masjid kecil di pinggir bandar, tempat saya dijanjikan akan bertemu dengan lelaki yang mempunyai maklumat penting tentang Adam. Hati saya berdebar kencang, penuh harapan tetapi juga rasa takut yang sukar digambarkan. Saya tahu, malam ini adalah titik penting dalam pencarian saya. Setibanya di masjid, suasananya sunyi dan tenang. Hanya kedengaran suara azan yang lembut mengisi udara malam. Dari sudut gelap, seorang lelaki berdiri dengan wajah tersembunyi di bawah topi hitam. Dia mengangguk ketika saya menghampirinya. Dengan suara perlahan, dia berkata, Siti Aisyah, kamu perlu tahu bahawa Adam sedang dikejar oleh pihak yang sangat berbahaya. Mereka mahu sesuatu daripadanya, sesuatu yang boleh mengubah segala-galanya. Saya menggenggam erat beg tangan saya. Nafas saya terhenti seketika. Apa yang mereka mahukan? Dan bagaimana saya boleh bantu Adam? Tanya saya dengan suara bergetar. Lelaki itu menghela nafas panjang. Adam menyimpan rahsia yang besar. Rahsia yang bukan sahaja mengancam dirinya tetapi juga keluarga kamu. Kamu harus berhati-hati, kerana bahaya semakin dekat. Malam itu, saya pulang dengan hati yang berat namun penuh tekad. Saya tahu perjalanan ini bukan mudah. Namun sebagai seorang ibu, saya tidak akan pernah berhenti mencari anak saya dan menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap ini. Ketika melangkah masuk ke rumah, saya melihat buku nota Adam yang terletak di atas meja. Saya membuka halaman yang terakhir ditulisnya, membaca kata-katanya yang penuh harapan dan ketakutan. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi pipi saya. Saya bisikkan dalam hati, Adam, Mama akan terus cari kamu. Walaupun gelap dan bahaya mengelilingi, Mama akan jadi cahaya yang menuntun kamu pulang. Namun di luar sana, dalam kegelapan malam, bayangan misteri terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Rahsia yang selama ini tersembunyi semakin hampir untuk terbongkar, dan perjalanan kami baru sahaja bermula. Bayang-bayang gelap dan jejak yang terbengkalai. Malam itu, selepas kepulangan saya dari masjid kecil,
Rasa gelisah masih membelenggu jiwa. Saya duduk termenung di meja makan, mengenakan baju kurung biru tua dengan sulaman halus di hujung lengan. Rambut yang diikat kemas menampakkan wajah saya yang keletihan namun penuh tekad. Gelang emas yang berkerincing lembut di pergelangan tangan menjadi saksi bisu perjuangan saya. Saya membuka semula buku nota Adam, membaca setiap ceritan yang ditinggalkannya. Dalam tulisannya, saya dapat merasakan betapa beratnya beban yang dipikunya, betapa dia berjuang dalam kesunyian untuk mencari jawapan dan kebebasan. Ada satu ayat yang membuatkan hati saya tersentuh dalam-dalam. Ma, saya tahu Mama akan cari saya. Tolong jangan berhenti walau apapun yang berlaku. Air mata saya mengalir tanpa henti, membasahi helaian kertas itu. Saya tahu saya harus kuat, harus terus berjuang demi Adam. Keesokan harinya, saya mengambil keputusan untuk mengunjungi rakan-rakan Adam yang mungkin mempunyai maklumat lebih lanjut. Saya mengenakan baju kurung merah jambu dengan corak bunga yang ceria. Rambut saya disisir kemas dan solekan ringan supaya kelihatan segar dan yakin. Saya pergi ke sebuah warung kopi kecil di tepi jalan di Kuala Kangsar, tempat Adam sering melepak bersama kawan-kawannya. Di situ, saya bertemu dengan seorang lelaki muda bernama Faiz, sahabat rapat Adam. Dia seorang pemuda berwajah ceria, memakai t-shirt hitam dan jeans lusuh. Rantai leher yang berkilauan sedikit menunjukkan kepribadiannya yang unik. Saya bertanya dengan penuh harapan, Faiz, kamu tahu di mana Adam sekarang? Ada apa-apa yang kamu boleh kongsi tentang dia? Faiz menghela nafas panjang. Matanya kelihatan sayu. Aisyah, Adam dah hilang sejak beberapa minggu lepas. Dia ada masalah besar dan dia takut untuk kembali. Tapi dia selalu bercerita tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang dia tak boleh kongsi. Saya menggenggam tangan Faiz. Tolong, kalau kamu tahu apa-apa, beritahu saya. Saya ibu dia. Faiz mengangguk. Saya akan cuba cari dia. Dan kalau saya jumpa, saya akan beritahu dia supaya hubungi kamu. Malam itu, saya pulang dengan hati yang beratapi penuh harapan. Saya tahu, walaupun sukar, saya tidak akan berhenti mencari Adam. Saya akan terus menyusuri setiap jejak yang ada, membuka setiap rahsia yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap. Di luar sana, kegelapan malam semakin pekat, dan rahsia yang menanti terbongkar semakin menghimpit. Namun, saya tetap percaya, cinta seorang ibu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, yang akan terus menuntun saya dalam pencarian ini. Perjalanan kami belum berakhir. Jejak Adam masih belum ditemui sepenuhnya. Dan malam itu, saya tahu, satu bab baru dalam kisah kami akan bermula, penuh dengan cabaran, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah luntur.